So semalam aku tengok satu yang khas filem Indonesia, Ikatan Darah, sebuah filem daripada Iko Uwais, legend of Indonesia masyarakat. Honestly aku tak tengok dia punya trailer. Filem ni adalah filem yang sangat full action pack, sangat-sangat padat. Cuma dia storyline tu straight to the point aja, tak ada belok-belok. Tak utama terbunuh, orang jahat tu lah yang dia hutang and dia cuba selamatkan diri. Dia bawa duit and dia bawa everything lah. Mau tak mengamuk all the kongsi gelap, all the underground punya association. And then adik ni adalah bekas atlet silat Indonesia yang power lah, okay, wanita. Dia ada scene yang agak lucu, yang menggelikan hati, yang macam what the main watak antagonis kan, dia punya bapak, segala bapak orang jahat tu adalah seorang pastor siap bersabda-sabda. Okay. Untuk the whole film sangat menghiburkan, filem yang sangat pack dengan aksi, ada gore, darah, potong kepala, dan setiap orang jahat tu ada satu perangai, satu karakter yang unik lah. Aku rasa dia macam special case lah. Macam bukan orang jahat tu macam satu watak makan atau harimau lah. Sebelum nak melawan, nak bunuh orang tu, dia beli ayam goreng tu lah. Sangat melucukan. Kadang yang macam bukan ya, tapi menarik lah. Dalam filem ni honestly aku sangat tertarik dengan watak-watak orang jahat. Setiap watak-watak tu dia ada karakter yang sangat unik, buat aku teringat sehingga ke hari ni. Compare dengan watak utama, maybe itu adalah dia punya the main point lah, untuk kita kenal, untuk kita ingat watak-watak jahat. Tapi macam biasalah, watak hero akan selalu menang sampai ke penghujung, walaupun dah aku tengok dah macam nyawa-nyawa ikan lah. Dia macam ibarat macam cerita Cross Zero, tapi versi Indonesia. Tatu sangat banyak. Watak utama dia agak macam, nama dia Bilal dan badan dia penuh tatu. Macam what? Mungkin culture di Indonesia kot boleh diberikan tatu, aku tak sure lah. Untuk the whole story, the whole film, bagi aku is worth to watch. Menarik untuk kita tonton. One of the best action film lah, aku rasa untuk tahun ini. Dia punya fighting sih memang top notch. Dengan watak Boris tu sangat-sangat, kau bayangkan dia boleh fight atau bergaduh menggunakan mesin rumput. Gila tak gila? So overall aku sangat enjoy. Nanti aku bagi 8/10. So apa komen anda? Aku Syah Rubio. Bye.